Hari ini kita baru selesai majlis di mana kita telah menerima sebanyak pembayaran dari 38 syarikat dan juga individu berjumlah 8.22 juta untuk pembayaran zakat perniagaan mereka, dan ini adalah satu signal yang positif di mana syarikat-syarikat dan juga SME Small Medium Enterprises milikan Bumiputera dan Muslim ini sudah mula membayar zakat perniagaan, ya. Ini on top of dia punya zakat pendapatan ataupun zakat emas yang kita tahu bagaimana biasanya yang dibayar di Malaysia inilah. Dan hari ini juga kita telah menyaksikan MOU persefahaman antara Lembaga Zakat Selangor dan juga MARA, di mana kita ada satu jalinan kerjasama. Anak-anak asnaf yang kita sudah kenal pasti mempunyai potensi dalam bidang pendidikan, kita akan serahkan mereka ke MRSM, Sekolah Bersama Penuh MRSM, dan juga kalau mereka ada potensi di bahagian kerjaya, kita identify dan terus masukkan mereka di TVET dan Politeknik. Dan kita juga kenal pasti di mana kalau ada asnaf kita yang ada harapan lagi untuk mereka pergi lebih jauh di bidang keusahawanan ni, kita minta bimbingan juga daripada MARA melalui program-program keusahawanan mereka. Jadi di sinilah kita tekankan pentingnya untuk generasi kedua ataupun asnaf yang produktif itu untuk berusaha dan juga mendapat bantuan agar mereka dapat keluar daripada asnaf dengan segera. Jadi alhamdulillah kita telah berjaya melaksanakan 2 acara hari ini, dan juga kita juga ada satu acara di mana kita memberikan zakat kita kepada institusi sekolah rendah agama dan juga sebuah surau, dan juga kita berikan kepada 2 orang pelajar untuk beasiswa mereka di MRSM dan juga satu lagi di KPM.